Nak suruh lekat ilmu ni, pertama nak suruh kita lekat ilmu hak paling kuat sekali. Yang paling kuat nak suruh kita ingat ilmu kita adalah kita amalkan. Hak tu paling kuat sekali. Sunat-sunat wudu. Tak cakap ngapa tak ingat, cutera kita amal. Dalam masa 3 hari benda tu akan menjadi ingatan yang sangat kuat. Amal. Doa ambil wuduk, kita amal. Nescaya dia akan jadi paling kuat sekali, tak ingat. Tak lupa dah sampai bila-bila. Jadi cara pertama nak kuatkan ilmu kita, kita amalkan. Pasti boleh kata. Kedua, cara nak suruh lekat ilmu, kita ajar kat orang. Kita tak amal lagi tapi kita ajar kat orang. Maka kekuatan kita mengajar ni supaya 10 kali kita baca. Kita baca. Ngapa? Nak suruh kuat 10 kali ganda, kita mengajar. Bismillah. Kekuatan hafalan ilmu itu 10 kali ganda. Kalau amal pula 50 kali ganda. Dia kuat dah. Jadi sebati dah. Tu dia panggil ilmu. Nak suruh kuat, pertama amalkan. Kedua, ajar kat orang. Barulah lekat ilmu tu sampai bila-bila.